Okey, bolehlah buat tingkap pula buat tingkap. Okey, arah lantai. So tingkap dia tengok kat sini, dia ada T1, T2, T3 kan. T3 kan. Okey. Dia ada T1, T2, T3. So di manakah jadual tingkap dia? Kita tengok jadual tingkap. Ni jadual tingkap dia. T1, T3, T2. Okey. T1 ni tingkap ni. Apa tingkap rem kaca. Tingkap rem kaca. Kita pakai ni lah tingkap lain lah kan. Tapi saiz yang sama lah, saiz yang sama. So saiz tingkap ni 3048 kali okey, 3048 lebar dia 1200. Ni tingkap tandas lah ni kan. Ni tingkap tandas juga kan. Okey. 3000 kali 1200. Kita ambil tingkap tu. Okey. So pergi ke architecture, window. Dalam ni dah ada kan. Dah ada ni casement, window. Boleh je pakai. Pakai je lah casement window ni kan, senang. Okey. Kita ambil lah mana-mana saiz. Ambil je mana-mana saiz. Edit type. Saya duplicate dia kat sini. Letaklah saiz dia. 3000 tinggi dia. Bukan 3000. Tak tunjuk lah berapa tinggi dia. Bukan 3000, sorry. Bukan 3000, dia 900 tolak 2050. 1000 lebih lah, 1100 kan. Kita assume 1100 lah. 1100 kan. 1150. Macam tu. Okey, 1150. 1150. Ini tinggi dia 1150 kan. 1150 kan. Betul ke? 1150 kan. 205 ni 2050 daripada sini ke sini. Tolak 100 jadi 1150 lah kan. Okey. Lebar dia 1200. Lebar dia 1200. Okey. So width 1200, 1200. Height 1150. Okey. Alright. So apply dan okey. Boleh letak tingkap tu. Ni casement. T1. Okey. T1 kat luar semua ni. Dekat setiap ni ada. Bilik lah. Tepi ni tak ada. Dia ada kat sini. Kalau tolak ke dalam, dalam keluar lah kan. Mesti keluar lah kan. Dia Revit ni kelebihan nampak tu. Dia tunjuk nilai nampak. Kita tahulah dia duduk dekat tengah kan. Sini, tak sini. Satu kat sini. Nampak tu. Dia bagus Revit ni. Okay. Ni letak lah. Belah kanan tu. Ada tak kan? T1 kan? Ada lah dia tu. Tengah dia betul-betul tengah ni. Nampak tu. Boleh tengok punya dimension nampak tu. Bagus lah. Ni tandas kan. Tandas. Okay. Sini pun ada lah kan. Okay. Dan sini. Okay. Pakai escape, alright. Save. Boleh tengok lah kat 3D. Okay. Boleh set lah dia punya seal height. Klik. Dia ada seal height. Seal height 900. Betul lah. Jarak daripada lantai ni ke sini. Tu nama dia seal height. 900. Betul lah kan.
Okey, save. Kembali ke arah lantai. Dia ada tingkap untuk T2 T2 ni T2 ni T3. Tingkap dia saiz tinggi dia dalam 300 kan. Tinggi dia dalam 300. 300 tinggi dia. Lebar 1200 ni 600 okey. So yang dua-dua tingkap ni pakai ni je lah kan. Architecture, window, okey. Kita ambil ni je lah kita ambil ni je. And fix ni kan. Ambil lah mana-mana saiz, kita modify je. Edit type, kita modify. Duplicate, kita letak saiz dia. Ni kita letak saiz dia. Sekejap. 400 tu dia punya lebar kan. Lebar sini kita letak 1200. Okey. Tinggi dia 300. 300 je tinggi dia. Okey. So height 300. Width dia sini 1200. Apply. Kita duplicate lagi, kita buat another size iaitu yang kali ni 600 kali 300 kan. Okey. So height dia 300 betul. Lebar dia ni 600. Apply dan okey Alright. So kat sini kita ada tingkap tu kan. Kita ambil lah yang saiz. So kat sini dia pakai yang tengok sini. Menyelak-nyelak drawing lah. Ni T2 T3 okey. Ni yang 600 kali 300 kat sini. Okey, escape. Okey, try tengok. Kat 3D ni dekat tandas. Takkan duduk sini kan. Dekat tandas kan. Tinggi sikit lah kan. Klik. Boleh tukar seal height dia. Kat dalam drawing tadi seal height dia berapa? Tengok drawing. Mana dah? Tu dia. Seal height dia 2050. Letaklah. Klik tingkap ni. Seal height kat property tu letak 2050. Enter. Itu. Okey. Boleh lalu kan? Okey. Ni pun ada. Kat sini dia size lain. So belah sini kita architecture window kita ambil yang 1200 kali 300 kan. Tak sini. Kita letak siap-siap 2050 enter. Okey klik. Sikit. Tak nampak tak tapi dekat 3D ada. Dia kalau tak nampak tu okey. Tandanya apa? Okey. Dia ada cara dia. Tak nampak tu dia pergi dekat property dia ada view range. Dia ada nama dia view range. Kan? Extend view range. Edit. Dia keluar macam ni. View range ni kalau nak bagi faham dekat show ni tengok ni. Kalau yang top ni atas lah kan. Kat plane tengah ni kat plane. Kita boleh set lah berapa tinggi view kita tu, berapa dalam kan. Macam tu lah kan. Okay. Macam ni tingkap tak nampak. Sebab apa tingkap tak nampak? Sebab apa nak tinggi lah dia punya kat plane ni kan. Kita letak lah kat plane dia 2100 for example. 2100 apply. Tengok. Baru nampak. 2100. Okey lah tu. Dan okey Tu maksud tu fungsi view range Alright. Tu.